Okey, Assalamualaikum semua. So ini adalah paparan 5. Kita nak masuk AINS ikut pintu ya. AINS. Okey, kita tekan perpustakaan dan kita tekan AINS, dia akan bawa ke Advanced Integrated Nilai System. Okey, kita login. Ini adalah ID anak saya. Okey, kemudian kita nak pergi macam mana kita nak daftar sebagai e-pembelajaran. Kita pergi pada sumber digital, kemudian seterusnya, dan kita pergi bawa ke YouTube. Okey, kita pergi ke YouTube Alright. So kita pergi ke YouTube. Biar je dia 5 tu terbuka, yang satu lagi tu, sebab dia akan kira rekod kita masuk dia 5. Alright. So YouTube, kita pergi ke channel Cikgu Syazwan. Okey, kita dah pergi ke channel Cikgu Syazwan. Alright. Kemudian kita pilih video yang sesuai. Saya nak pilih video apa ya? Okeylah, kita pilih video sejarah. Unit 1 sejarah pembentukan Malaysia. Okey. Lepas tu kita klik video tersebut. Alright, kita jumpa. Okey, so jangan skip iklan. Okey, tak adalah. Kita skip iklan. Selepas itu kita tonton video ni secara penuh. Dan kita dengar isi pembelajaran ni supaya kita nak bubuh nilai dan sebagainya di dalam rumusan video dan nilai pembelajaran. Okey. So tengoklah video ni sampai habis dan pastikan habis pastikan habis. Okey, tapi saya tak habiskan sebab nanti awak yang kena tonton habis. Alright. So kita pergi kepada AINS kita tengok apa yang kita nak buat adalah kita kena tulis tajuknya. Okey, kita dah copy atas ni. Okey, saya tunjuk saya cuba nak copy ni. Dan saya cuba nak paste di dalam sistem nilam, tapi tak boleh sebab kita hanya boleh copy link sahaja. So dalam sistem nilam ni kita main copy paste, kita kena type semua sekali. Sejarah unit 1 pembentukan Malaysia. Okey. Selepas itu kita pergi ke kategori pilih e-pembelajaran. Selepas itu kita pergi tajuk penulis dan kita pergi kepada penerbit iaitu Cikgu Syazwan. Selepas itu kita pergi ke tahun penerbitan iaitu YouTube ni baru saja saya buat, iaitu baru 2 bulan tahun ni lah, 2026. Dan kemudian kita pilih ke bahasa, kita pilih bahasa Melayu. Kemudian ini sahaja yang boleh dikopi. Dan kita akan paste ke dalam pautan laman web dan seterusnya. Okey, kita tulis rumusan, lepas tu kita tulis pengajaran. Sebab tu kita kena tengok video ni sampai habis. Sebab kita akan tulis pengajaran dan rumusan. Okey, dalam rumusan kita nak 10 aksara saja. Dan pengajaran nilai murni kita nak 5 sahaja. Okey, dah siap. Kita klik 5 bintang. Bintang seterusnya gambar. Kalau ada gambar, kita screenshot gambar ni. Okey, kita tepek gambar dalam tu. Nampak cantik sikit tapi tak apalah. Yang ni tak wajib seterusnya dan hantar. Pasti. Kemudian kita dapat tahniah 1 mata. So anda boleh repeat benda ni banyak kali, tapi ingat kena tonton. Jangan lupa share, follow untuk more tips tentang AINS.